Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Menengah Islam Hira dan Mahat Tahfiz Al-Quran Hira. Hari ini kami akan menghasilkan sebuah produk yang berasaskan plastik. Produk yang kita nak buat hari ni produk yang berasaskan plastik. So, produk apa yang kita nak buat? Okey, hari ini kami akan menghasilkan produk tempat letak payung untuk Iwan. Okey, kalian mesti nak tahu kenapa nama dia tempat letak payung untuk Iwan. Okey, yang pertama, mestilah kalian dah tahu. Benda ni kita akan meletakkan tempat letak payung ni, kita akan letak payung . Okey, sebab yang kedua adalah bila kita letak payung kat dalam ni, nanti kami akan letak span dalam tempat letak payung ni supaya bila kita keluarkan payung tersebut, payung tu sudah kering. Abang, apa pula bahan-bahan yang digunakan untuk buat produk ni? Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat tempat letak payung ni, pertama sekali ada pipe PVC, ada sponge, lepas tu kita ada spray paint, dan juga kita ada lampu untuk menghias, gergaji untuk kita memotong, dan gam untuk kita melekatkan. Okey, langkah pertama kami akan menggunakan pipe PVC lebihan. Okey, kita akan ukur untuk tempat letak payung ni. Okey, kita anggar-anggarkan je. Anggaran dalam bahagian sini ada kurang kan. Okey. Lepas tu kita potong bahagian sini untuk jadikan tempat letak payung. Kita akan potong. Kami akan buat demonstrasi untuk potong tempat yang kita sudah tanda tadi. Okey, inilah hasilnya selepas kita potong pipe PVC tadi. Dan ini lebihannya kita akan potong juga untuk membuat hiasan. Okey, kita akan spray menggunakan spray warna biru. Kita akan spray semuanya. Lepas tu kita akan tambahkan lagi estetika pipe PVC. Kita akan tunggu benda ni untuk keringkan. PVC yang lebihan tadi kita akan warnakan juga. Okey, kita akan menggunakan span. Kita akan potong benda ni, kita bawa masuk dalam ni. Jadi sponge yang kami ada tadi, kami potong dia jadi nipis. Lepas tu kami letak gam. Yang benda kita dah gam tadi, kita masukkan terus ke dalam ni. Takut dia dah kering. Jadi inilah hasil sponge yang kami tampal dalam pipe PVC ni. Okey, selepas itu kami akan lekatkan tapak ini untuk letak pipe PVC. Kita bagi center. Lepas tu tepi ni kita rapikan sedikit. Jadi kemudian kami akan lekatkan dua-dua ini dengan gam. Sudah selesai. Selepas itu, benda ni kami akan letak bawah ni. Lepas tu kami gam. Lepas tu kami akan lilit benda ni. Okay, jom. Lepas tu, kita tarik. Kita lilit. Okey, ini payung yang telah kami basahkan sebentar tadi. Okey, kita akan try payung ni sama ada dia menjadi atau tidak. Dia akan kering atau tidak. Bismillah. Okey, kita tunggu dalam 20 saat. Lepas kita bersusun sikit bagi span menyerap air kat tepi-tepi dia.
Lepas tu kita tarik. Okay, kita boleh lihat payung sudah kering. Itu je. Okay, itu je daripada projek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.